Assalamualaikum. Ini kita nak buat ke bilis goreng kunyit. Baik ni dah. Mai tengok cara dia dah. Mula-mula buh becing sikit. Lepas tu buh cicak sotong sikit je. Lepas tu sebut kunyit. Cilibo. Lepas tu buh telur sikit je telur dah. Lepas buh kakas siap ke kita ramah dah. Ramah huya rata molek dah. Ni kadar ni boleh dah dah. Lepas tu kita panas minyak agak atas minyak panas dah okey. Kita buh ikan bilis masuk dah. Kita ramah sat ni dah. Lepas tu kita goreng. Goreng ni jangan kopi derah, kopi slow dah. Kalau kopi derah hama yang hangit dah. Goreng sampai garing dah. Ni agak tergaring kadar ni boleh dah dah. Lepas tu kita buh bawang besar, lada merah, lada api dah. Tu goreng dia sikit bawang tu masak dah. Boleh dah ke kita kek sejak minyak je dulu dah. Kalau pergi nak terawak boleh terawak dah. Tak faham boleh tanya. Lepas tu jangan lupa share bagi kok sai-sai dah. Tapi kena menu ni boleh lah tekan like, tekan share, tekan watch dah. Ni sudah lah ikan bilis goreng kunyit. Boleh lah terah.